Pada era globalisasi ini, pembulian seperti sudah menjadi satu kebudayaan kepada manusia. Dewasa, remaja, mahupun kanak-kanak, semuanya melakukan perkara yang sama. Begitulah suatu pernyataan yang cukup menarik untuk kita dengarkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya titipkan buat semua. Nama diberi Nufara Azalia Khairi binti Muhammad Firdaus, merupakan anak didik sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru Sentul. Walaupun baru berumur 13 tahun, pada waktu lapang, gemar saya untuk membaca buku. Di sebelah saya ini, terdapat 3 buah buku yang menjadi kegemaran saya. Namun, pada hari ini, akan saya ceritakan satu buku yang berjudul Sarah, My Little Sister, Asrama Nombor 2. Buku penerbitan pada tahun 2014 ini diterbitkan oleh Tin Prima dan ditulis oleh Hafizul Hafizi. Menceritakan tentang perbalahan yang berlaku antara senior dan junior, iaitu murid tingkatan 5 dan murid tingkatan 1. Pada minggu orientasi, di SBP Integrasi terdapat beberapa senior murid tingkatan 5 yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga murid-murid tingkatan 1. Pada minggu orientasi, terdapat beberapa perlakuan agresif dan tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar tingkatan 5 terhadap pelajar tingkatan 1. Antaranya, Slender Soren juga bersertai untuk membuli murid-murid tingkatan 1. Yana dan Winnie merupakan pelajar tingkatan 1 di SBP Integrasi. Mereka berdua berencana untuk menubuhkan murid tingkatan 1 bertujuan untuk membalas dendam kepada murid tingkatan 5. Hari berlalu, bulan pun berlalu. Perbalahan tetap berlaku. Sehinggalah salah seorang pelajar murid tingkatan 1 yang diberi nama sebagai Nurin. Dia memberitahu beberapa kebenaran kepada Cikgu Umi, iaitu salah satu warden di asrama nombor 2. Hari pun berlalu. Mereka berdua merancang untuk melakukan satu strategi yang akan mendamaikan murid-murid tingkatan 1 dan murid-murid tingkatan 5. Sehinggalah harinya tiba, mereka berdua merencana untuk melaksanakan satu penculikan yang palsu di dalam pedalaman hutan. Winnie, Yana, Sandra Florence menjadi satu kumpulan disertai oleh Cikgu Umi. Sewaktu dalam perjalanan mencari murid hilang di dalam pedalaman hutan, Cikgu Umi tiba-tiba terseliu di dalam pedalaman hutan. Winnie, Yana, Sandra Florence merasa cemas dan hampir berlakunya perbalahan antara mereka berempat. Pada waktu itu, Cikgu Umi memerlim mereka berempat seperti tidak mengetahui apa yang berlaku sebenarnya. Dan disitulah bermulanya perubahan antara murid-murid tingkatan 1 dan murid-murid tingkatan 5. Tiada lagi perbalahan yang berlaku antara mereka berempat. Dan mereka berempat bersetuju untuk mendamaikan persahabatan antara murid-murid tingkatan 1 dan murid-murid tingkatan 5. Mereka bekerjasama memberi sokongan moral antara satu sama lain. Akhir kisah, terdapat beberapa pengajaran yang kita dapati, iaitu pembulian bukanlah suatu permainan yang perlu kita amalkan. Pembulian berlaku tanpa keadilan yang bermula pada gurauan dan akhirnya menjadi kematian. Sampai bila bumi harus dihangatkan dengan isu-isu pembulian? Berita-berita tersebar tentang isu pembulian terhadap pelajar-pelajar, tak kira dewasa, remaja mahupun kanak-kanak. Semuanya berita tentang isu pembulian. Jadi, janganlah kita menghangatkan isu-isu buli di dalam berita pada waktu kini. Sekian saja daripada saya. Tepuk dada, tanyalah selera. Sekian, terima kasih.